Kami di Wanita Berdaya Selangor percaya bahawa setiap usahawan wanita mempunyai potensi besar untuk berkembang sekiranya diberi akses kepada ilmu, sokongan dan peluang yang tepat. Justru, Wanita Berdaya Selangor akan terus memainkan peranan dalam perluas akses kepada program pembangunan wanita serta memastikan lebih ramai wanita di negeri Selangor mendapat peluang untuk meningkatkan potensi dan mencapai aspirasi mereka. Atas sebab itulah Wanita Berdaya Selangor terus memperkukuhkan pelaksanaan usaha nyata digital, dan sejak diperkenalkan, program ini telah melahirkan seramai 230 alumni daripada dua kohort terdahulu yang kini sedang membangunkan perniagaan masing-masing. Saya rasa hari ini punya program banyak memanfaatkan saya sebab dia kasih banyak cara yang boleh sampai antara bangsa. Itu yang tahap saya rasa dia boleh memberikan banyak kebaikan dan boleh belajar macam mana sampai tahap itu. Dan ini menjadi satu platform di mana saya mendapat networking dan jaringan serta bimbingan daripada agensi-agensi kerajaan dari segi geran dan juga saluran bagaimana daripada produk lokal boleh pergi ke global. Jangan cari kelemahan di tempat lain, cari kelebihan di diri sendiri. So dari bab tu saya dapat tahu apa yang saya perlu buat selepas ini, apa benda-benda penting saya perlu berubah dari segi itu. So saya harap usahawan ini dapat mengharumkan nama negeri Selangor yang mana negeri lain tidak buat pun program ini untuk menaik taraf usahawan-usahawan wanita di negeri Selangor.